40 tahun ke atas kita akan start notice kulit kita akan jadi kusam. Okey, nombor 2 apa dia? Pori-pori kita terbuka. Kita akan cari satu skincare yang mana dia boleh coverkan boleh kulit kusam, jeragat, melasma dan juga pori-pori terbuka. Kalau you all tak tahu kulit you all dalam keadaan berminyak ke ataupun combination yang ke arah kering, satu solution untuk semua masalah ni adalah cari satu produk yang boleh sesuai dengan semua jenis kulit. Betul tak? So kalau you all nak, saya sediakan you all beli ni. Serum cancer pertama di Malaysia. Dia bantu mencerahkan wajah, menganjarkan kulit, reduce fine line, okey, dia reduce juga melasma, kulit kusam dan jeragat. Dia ada niacinamide, repair dia bahagian dalam. Yang paling penting harga mampu milik, dan dia ni ada kelulusan KKM. Semua ada. Macam mana cara nak pakai dia? Simple. Bila you dapat macam ni, koyak di bahagian tepi ni, okey, campur dengan toner. Mana toner saya tu? Dia toner ataupun dengan air. Ambil dia, campur. Dia akan activate. Dia dilute tu dia activate. The moment dia kena toner dan air. Satu ni pun dah cukup dah. Satu ni pun dah cukup. Ambil, pakai. Okey. You all boleh rasa dia masuk meresap dan dia tak jadi rasa bercapuk, dia tak rasa heavy. Tapi yang penting kan, bila you all pakai tu, bagi yang dah berusia macam saya dah 52 tahun, you all akan boleh rasa kulit you all akan lebih segar. Dan tengok nah, 1, 2, 3, 4, 5 point. Kita ni memang nak kulit yang tuan-tuan balik macam nak darah dulu kan. So kalau you all nak, saya bagi you all tengok kulit saya macam mana bebas jeragat, melasma dan kulit kusam. Okey, you all boleh keluar rumah tanpa foundation, tanpa bedak dan tanpa concealer. Okey, apa yang you all kena buat ialah try dulu produk ni. Bagi yang dah selama ni guna macam-macam untuk reducekan jeragat, melasma dan kulit kusam, why don't you all try yang ni. Okey, dengan niacinamide, dengan ada kelulusan KKM, harga mampu milik, dapatkan di beg kuning sekarang. Produk ni padu tak padu, dia dah start masuk drugstore. Kalau nak masuk drugstore kat Malaysia, kalau produk tu tak ada kelulusan dan produk tu tak bagus, dia takkan boleh masuk. Tetapi walaupun dia dah masuk, beli kat TikTok lagi murah. Tak percaya, pergi check kat beg kuning sekarang. Assalamualaikum.